tak pakai. Kat tudung? Tudung? Bukan kat baju? Baju untuk lelaki. Oh. Aku tak silap lah, tak tahu. Sorry lah, kita orang dah lama tinggal sekolah lah. Tak tahu lah perkembangan. Berdiri dah di KBN. Mesti pakai dah lah jarum. Oh, bukan yang melekat tu, jarum. Yelah, jarum senang nak tukar-tukar. Kalau korang tukar tudung, perempuan biasa tukar tudung setiap tahun. Maksudnya kat tudung kena pakai. Oh, perempuan. Amir ke tu? Amir Farhan tu. Farhan. Rosak tudung lubang-lubang. Oh, yelah sebab jarum kan. Amir kan? Amir Farhan, terima kasih. Semoga terima kasih selalu. Thank you for the rose. Thank you, tonton nose. Terima kasih. Terima kasih, Amir. Hai, siapa baru masuk? Wadidau, awa. Kita orang dah lama dah tak ada wadidau lah. Zaman bila wadidau? Padahal baru tahun ni kan? Tahun ni wadidau. Wadidau, awa. Terima kasih. Orang baik. Wadidau. Awa. Hai, siapa baru masuk? Korang semua dah makan ke? Korang puasa ganti? Atau korang puasa 6? Wadidau lah, saya start Raja Kau di sini. Ya, betul. So, wadidau lah. Baru dapat nanti live. Oh, tak apa, kita pun baru live lah. Kakak. Ya, nantilah cacakan. Korang semua kasih korang tetes skin. Korang cuba tetes skin sampai 1K 1.5K. Tuan tak sikit 1.5. Nanti dah Nanti sampai. dah sampai 50K pula. Kak cuba cakap majuk. Majuk. Sampai bila dah majuk tu trend tu. Ni tak boleh macam zoom. Kecil tak boleh. Tak boleh. Zoom je boleh. Apa lah? Zoom depan tak Tak boleh. Ui. Nah, ni orang siapa nak tengok muka kita jauh-jauh nak. Dekat-dekat. Kakak, ya. Terima kasih korang tag screen. Support kita orang. Sekarang trend statue. Nanti video baru buat bila statue. Oh, 1, 2, 3. Aduh abang. Tak tahu. Nanti kita orang buat. Yang datang ke rumah. Statue. Okay. Habis bunga mawar dengan kamu berdua. Tak tahulah, Fikri. Bunga mawar tu cantik. Dan wangi. Kita orang masam. Tak ada beza, dua-dua cantik. Oh, terima kasih. Semoga abang cakap tu awak dapat girlfriend yang cantik nanti. Tak boleh lah jawab doa awak cantik tapi dapat girlfriend lawa lah. Asyik. Terima kasih. Tak expect aku cakap kita. Amin. Adalah. Terima kasih korang tetek screen. Dah 1.7 dah. Kami dah 1.5. Nak 15K pula. Jauh kan? 1.7 ke 15K. Kata nekan-nekan pula host ni. Terima kasih korang. Putus jari nak ni. Nak tetek screen je. Tak tahu. Tak apa, kita start dari 5K, lepas tu 10K. Tak ada, nak terus 50K. Nampak. Okey, kau tengok Raika. Terima kasih Raika sebab support. Oh, aku rasa kalau kita buat audio tak ramai masuk lah. Sebab orang bosan tak nampak sebab suara je. Aku baru nak on call dengan awak yang baca ikrar pelajar tu kan. Awak sini ke? Awak yang mana? Betul lah tu. Korang awak sama batch dengan kita orang kan? Alamak. Nanti PM boleh tak PM? Siapa Nak tahu juga siapa. Siapa yang baca ikrar tu? Siapa yang baca ikrar? Cuba ingat yang mana satu. Yang mana? Tudung hitam ke tudung kelab? Aku tak tahu. Ni. Sebab hari tu ada nampak juga kayak my girlfriend ni masuk. Tapi kita pernah jumpa masa daftar. Ya ramai lah kita orang jumpa. Tudung hitam lah. Mana? Alah, awak kau siapa lah? Nanti PM. Jangan kat sini, nanti takut orang tahu. Nanti baca ikrar. Sebab hari tu saya ada perasan nama ni Kagiyama girlfriend ni, Kagiyama yang cerita hide you tu. Saya perasan juga. Tapi
Saya macam takut salah orang lah. Tapi saya tak tahu siapa. Tapi pernah masuk dalam kita. Cikra pula punya dalam pun Kantan lah. Dah, itu hampir setahun yang lepas. Dah, hampir bulan 8. Bendera trendy. Sudah ya. kau awak tertukar, padahal bukan saya sebenarnya. Tapi memang kau kan. Maaf awak sebab throwback. Tak apalah. Tapi dia pun tak expect. Dia tak expect dia kena jadi Ikra tu. Awak yang mana ni? Serius. Kita orang pernah cakap ataupun jumpa sebab kita orang pernah bercakap tak? Pernah kan kita orang pernah dia kata pernah jumpa masa daftar. Yelah, kita mana pernah cakap daftar? Cuba cerita seram terus Seram terus. Kak Atin dah boleh live ke hari tu? Tak boleh. Masalahnya akak sayanya akaun baru 44 orang follow. Dia nak 50. 44 dia baru macam testing punya live. Dia kena 50 orang. So saya memerlukan 6 orang untuk follow saya, baru saya boleh buat live akaun saya lah. Sebab lain kos. Pernah awak pernah cakap kita masa daftar itu. Lepas tu kita terpisah. Oh, kita adikku. Siapa yang cakap dengan awak? Saya ke dia? Awak lah kot. Boleh pasal aku kat awak-awak dengan kau ni. Dia kan? Tapi aku Ya, sebab kau taklah banding aku pendiam hari tu. Sebab lain kau so laporan ni follow Kak Atin. Kalau belum follow tahu. Kita yang tengah berdua. Oh ya ke? Sekejap. Mana? Kita pernah satu grup tak? Maksudnya grup dengan apa tu? Maksudnya masa tayang Batu Seremban tu. Ha. Ni Batu Seremban tu ke? Nak tanya. Tak mungkin. Maxi hanya untuk SPM dan yang setara kan? Untuk lepas ni. Maxi tu apa? Tak. Apa? Mana satu grup. Oh, awak grup apa? Ke satu yang masa time kita dia ceramah kata pakaian esok nak kena pakai apa yang kita dapat bag terus bag. Kan kita kumpul. Cuba kau pergi stok dia. Sekejap kalian my girlfriend. Nama awak siapa je? Jangan beritahu sini. Jadi tahu, kita orang nak tengah throwback dah lupa lah. Saya takkan kahwin sampai saya mati kerana Allah telah ambil ni saya ni. Kenapa? Sekejap Sekejap tahu kita orang bukan stok apa tau. Nak tahu, nak kenal je. Komen. Macam nak aku slow ke? Tak naik komen. Tak dia tutup. Saya situ. Ada follow. Tak ada. Sekejap, kita orang tengah ni. Macam mana nak hilang nervous result kan mesti. Itu tak tahu lah macam mana dia punya macam nak hilang sebab memang nervous. Sebab kita tak tahu kita punya result. Syuhada Syaira. Nama awak Syuhada Syaira Masa ni private macam ni. Result SPM ke? Tu siapa? Bukan. Mana? Lupalah awaknya. Nanti PM lah. Cuba awak tu hantar gambar awak. Dah. Malulah dia. Dekat sini kan boleh tengok. Ratu Abang. Bukan. Nama kita Indah. Indah? Sekejap. Lepas tu Sekejap. Macam pernah dengar nama tu? Malam ni saya nak pergi wedding kawan. Baju colour navy blue atau putih boleh ngorak anak orang. Boleh. Cantik. Navy blue. Awak pakai baju navy blue. Awak perempuan ke lelaki? Irfan. Afan. Nama awak lelaki ke perempuan? Kalau awak lelaki, awak pakai baju biru navy blue, seluar putih. Handsome. Kalau perempuan, baju navy blue, tudung putih. Kalau awak rasa awak macam tak yakin tudung putih, tudung kelabu pun lawa. Gitu. Cantik. Sama hari raya berapa kilo dah naik. Sama hari raya kita orang tak tahulah, tak timbang. Saya rasa dah naik berkilo-kilo dah ni. Tak sangka Hagi Maru boleh pakai tudung. Yang mana Hagi Maru? Saya ke? Okay, Hagi Maru. Kita orang tak ada kena yang tebal. 5. Weh, dah like 5k. Thank you Raika. Thank you siapa korang. Tak kisah. Semua yang terima kasih. Semoga korang dah follow tapi tak boleh pun. Kamu tak ada accept pun Kagiyama. Kamu guna akaun ni kan? Yalah, akaun ni. Dah dia accept dah. Okay, saya nak stop awak.
kenal lah. Kenal lah. Indah. Ingat. Kalau muka ingat lah. Nama dah lupa dah. Oh. Ingat. Okey, dah ingat dah. Sorry sebab kamu letak gambar awan tu. Okay, so dah. tak tahu. Oh. Sorry lah, lupalah nama awaknya. Muka ingat lah. Tak boleh lah privacy orang. Tahu perempuan. Walid nak Dina boleh. Dina? Tak boleh. Cari Dewi. Mengirim donat. Terima kasih. Wadidaw. Our paranormal ke ni weh? Ya, kita dah tengah buat paranormal. Nampak penampakan jembala hitam. Salam, aku salam. Syed balang tau. Baby sayang. Ayah follow. Kamu salah girlfriend ke ni? Hai abang. Hai bro. Tu. Kita salah ni ya. Abang kenapa pakai tudung? Abang sebenarnya dah minat ke arah ni, dik. Terima kasih Miriro. Swadidah. Lama hilang Ya ke hilang lama ke? Ada. Korang yang tak masuk. Tak. Yelah, mentang-mentang dah ada. Hai bang. Yelah, korang dah ada live lain. Bye-bye, kita ada kelas. Bye-bye. Jumpa lagi. Thank you. Tau join. Indah. Bye-bye. Dah potong ke bang? Potong apa? Raika je rajin tengok. Ya, betul. Mana Kai? Mana lah saya tahu. Manalah dia kan event kata. Aduh abang. Aduh abang, bukan maksudku kau begitu. Thanks for video semalam. Tak payah kot bang. Magasil. Thank you. Korang siapa yang boleh follow. Abang saya handsome tak bang? Handsome. Semua cerita Allah semua handsome. Nanti abang bayarkan. Tak payah kot. Memalukan. Kalau macam pakai macam ni boleh lah bayarkan. Sebab cantik kan. Celah mana ni cantik kan. Tak payah. Ada orang cakap kita abang. Handsome kan. Ganteng. Nice. Wey Yana. Macam kena kibak aku Yana. Yana ke? Ya. Wadidaw. Yana jom keluar. Yana jom mana? Tapi ambil kita orang lah. Kau ambil kita orang boleh? Boleh tak hari ni lah. Hari ni tolong Ana. Kita orang tengah siap ni. Boleh ambil. Kita orang bosan lah duduk sini nak. Rasa terkurung. Boleh lah jumpa Syia. Kau gitu-gitu je. Uish. Siapa pula Pang? Kenapa hari ni kerja? Lemah lah kau. Yana, kita orang je lah jumpa Syia. Terang je jumpa Syia. Gitu. Hai Kak Comel. Hai Thank you. Terima kasih, semoga dimulai selalu. Hai Kak Ngah. Banyaknya awak bagi Ros. Terima kasih. Jangan ni. Terima kasih follow. Terima kasih bagi Ros. Kau kerja kat mana Yana? Sekejap lagi kita orang datang. Macam mana datang? Korang kat mana? Kita orang kat rumah Misha ni. Dekat Misha ni. Haikal, Farouk, thank you. Terima kasih, semoga dimulai selalu. Banyaknya. Terima kasih. Hai Malaysia Bal. Hai Isha. Lama Isha tak masuk. Isha sekolah. Bisa blacklist ke? Blacklist pula. Saja nak habiskan kau lah. Terima kasih Farouk sebab habiskan kau kita orang. Terima kasih. Semoga dimulai selalu korang. Terima kasih Hai Kak Ngah. Negara mana awak nak? Negara mana? Negara mana-mana awak nak? Australia. Oh banyaknya. Kita orang pun tak ada pun suruh capai kita orang punya ni goal. Saya saja je. Terima kasih banyaknya Allah. Saya tahu bahasa Melayu. Cuba awak tak bahasa Melayu. Pergi main kau sambil anjing. Kita ada ni lah, moderator kita. Moderator kita dia. Saya tahu bahasa Malaysia. Yana sama je bahasa Malaysia. Bahasa Melayu sama je. Aduh Kim ni. Salam awak. Salam awak. Salam. Salah type nak tanya negeri salam dari playlist. Oh negeri mana lah. Kita orang kat wilayah. Assalamualaikum kakak. Salam. Abang. Nak cakap tak baik pula. Yang tadi ni bukan Dahlia ke dalam cerita dia imamku? Dahlia, Kamal Adli cerita Dahlia tu yang ni kan? Yang adik sepupu dengan Cepaka pula. Tak tahu. Cepaka Tak tahu, tak tengok. Salam dari Binjai. Dia Ain lah.
Ini pula dah Sikim ni. Sebab orang tak cakap lain. Skim Seri. Tu sepupu dengan Maira. Awak suka saya tak? Kita tak kenal macam mana kita dah suka. Tak apalah kalau awak dah join kita orang punya live ni, kita orang suka je sebab korang support kita orang punya live. Korang komen-komen. Korang komen-komen, korang tag screen. Cuba korang tag 10k. Boleh tak? Nanti dah beli 10k minta 15k pula. Kakak saya orang asli. Faham? Siapa orang asli cantik apa? Pasal pandai-pandai lah sekarang orang asli. Akak bosan? Kita orang pun bosan. Kita orang ajak kawan kita orang keluar tu, tapi dia ciri kerja mama awak, ciri dia tinggi. Tinggi. Putih. Sepupu Cempaka, Dahlia suka jumpa bomo. Oh yang tu. Dia nak cakap kau Dahlia tu. Yang suka jumpa bomo tu lah. Ya. Cempaka tu yang kahwin dengan Kamar Adiliu. Korang free time aku tak free. Lemah Yana. Dah lah Yana. Jumaat aku balik. Jumaat kita orang balik. Sanhoa kalau bosan. Tak nak. Kita orang noob dah. Thank you siapa yang follow. Balik pula. Minggu depan kau Selasa kerja. Minggu depan Selasa kau kerja. Kau minta cerita awal. Tapi kau ambil aku. Ambil kita orang. Pasal tu balik tiap minggu je. Betul BBSM. Setiap minggu. Kakak saya duduk di Kelonjo. Okey. Dental kau ambil? Ambil kad. Nanti kita orang Nanti aku WhatsApp lah. Aduh. Wasabi. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Mayana ni macam tak ada nombor telefon kita orang pula. Kawasan Malaysia kan? Yelah, takkanlah Indonesia. Tapi kau tanya Syah dulu dia ada kat mana? Kang dia ada kat luar negara ke apa ke? Macam nak jumpa dia pula. Awak dua orang cantik. Terima kasih. Semoga bawa cara tu balik pada awak. Saya nak keluar, saya nak main. Okey, bye-bye. Hospital Singapura hadir support. Oi, mantap. Dia kadang free juga Selasa. Okey, mantap. Selasa Selasa depan. Selasa depan berapa bulan? Kau jangan tengok kita ada ni tau. Kita ada sesi kaunseling. Okey. Sembilan. Sesi kaunseling kita 7 bulan. Hari Rabu. Kak nak tanya boleh tanyalah. Saya suka lihat kamu sebab comel. Terima kasih. Kejap lagi saya suka babai. Kejap lagi saya babai balik pun. Okey. Ain, terima kasih. Semoga dimurah rezeki selalu. Thank you for the rose. Betul ke nak sihat kena makan buah-buahan dan buah-buahan tu betul. Muah-muahan tu tak lain. Sayur-sayuran sepatutnya. Terima kasih korang sebab bagi. Dah lah, bye nanti Roger kalau free. Okay. Mantap. Kerja. Semoga dipermudahkan urusan. Kalau lah kau belanja lah. Tu aku buka guna ni. Kau ni. That's why aku lawat saya. Okey lah kalau saya mau pergi rumah kakak saya. Okey. Bye-bye. Nanti saya akan keluar pukul 4 sebab saya ada sukan. Okey. Korang update macam kita orang ni girlfriend. Update macam tu gambar sekali. Dalam masa sebulan nak. Tengok perasaan saya kepada awak. Tapi saya boleh tunggu sambil saya makan. So sweet. Kita orang pun single. Okey lah, layan kita orang. So sweet. Tapi orang kadang-kadang membosankan juga. Tak sebab kita orang memang membosankan. Kita orang hamba. Hai, siapa yang mau masuk? Korang. Hello. Korang main nampak lagi dulu. Korang berdua. Okey. Cuba habis betul-betul. It's my shop. Terima kasih tag screen. Terima kasih korang. Ngantuk. Tapi nak buat live. Nak cari money. Cari duit. Money tu duit lagi. Terima kasih korang follow. Okay, kita orang nak cakap 1,000 follower je. Boleh tak? Jauhnya. Kau 400. Tengok situ. Kau 400 lebih baru. Ya tu. Lagi 600. Nak cari cakap manis ke? Sama-sama. Korang tahu tak kita orang nanti nak buat account ni as affiliate. Tapi kena 1,000 followers. Sebab kita orang nak. Korang suruh share lah. Suruh kawan-kawan korang follow. Nanti orang boleh ni.
Yelah, makcik duduk rumah je tak payah cari duit. Makcik duduk rumah Tak je. apa, kita orang as makcik pun kita orang kena ada duit poket sebab kita orang suka bershopping. Sebab lelaki macam kamu tu tak ada apa-apa. Sebab kita orang suka bershopping. Saya pun baru buat TikTok semalam, lukis. Oh, County Ball tu macam mana?